Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk perbicaraan kita hari ini adalah bulan Ramadan adalah bulan untuk melatih kesabaran. Bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk kita melatih kesabaran dalam pelbagai aspek kehidupan. Kita melatih kesabaran dari segi untuk menahan amarah, dari segi menahan lapar dan dahaga, serta mengendalikan emosi dan hawa nafsu. Selain itu, Ramadan juga mengajarkan kita untuk lebih sabar dalam menghadapi ujian, lebih sabar untuk kita menjalani ibadah yang Allah suruh kita untuk jalankan. Bulan Ramadan juga bukan hanya untuk kita menahan lapar dan dahaga, tetapi juga untuk kita belajar menahan amarah, mengendalikan emosi dan tetap bersikap baik meskipun kita diturunkan ujian dengan pelbagai masalah. Seperti sabda Rasulullah SAW, puasa adalah separuh kesabaran. Berpuasa melatih kita untuk bersabar dalam menahan lapar, haus serta mengendalikan hawa nafsu. Rasulullah SAW juga bersabda, setiap amal anak Adam akan dilipat gandakan kebaikannya 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Allah berfirman, kecuali puasa, kerana puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ia meninggalkan syahwat dan makannya kerana aku. Hadis ini menunjukkan bahawa kesabaran dalam menjalani ibadah puasa memiliki ganjaran istimewa langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor dan jangan berteriak-teriak. Jika ada orang yang mencacinya atau mengajaknya bertengkar, maka hendaklah ia mengatakan sesungguhnya aku sedang berpuasa. Puasa bukan hanya tentang menahan makan dan minum, tetapi juga menjaga lisan dan emosi sebagai bentuk kesabaran. Kita kalau berpuasa, kita tak boleh cakap kotor, mencarut ke apa ke, tak boleh maki orang, tak boleh marah orang. Kita kena sabar je. Faham tak? Kalau kita sabar untuk kita nak keluarkan perkataan-perkataan yang buruk daripada mulut kita kan, kita akan dapat pahala. Kalau kita cakap buruk tentang orang di bulan Ramadan ni, dosa kita ni akan dilipat kali gandakan. Nak ke? Right. Macam mana kita nak terus tetapkan kesabaran kita dalam bulan Ramadan? Tahu tak macam mana? Kalau kita nak tetapkan kesabaran kita dalam bulan Ramadan, satu, niat yang ikhlas. Kita kena ingat kalau puasa ni bukan sekadar hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan diri dari amarah, perkataan buruk dan perbuatan yang tidak baik. Perbuatan yang tidak baik tu macam mana? Maksiat dan zina. Ni kecil-kecil macam ni pandai dah bercinta ni. Mak ayah tak ajar pun kau bercinta. Jangan bercinta. Dah lah tak faham apa lagi. Belajar bercinta. Siapa yang bercinta sebelum kahwin tu, Allah murka atau tak? Cinta tu kalau sebelum kahwin maksudnya zina. Zina ni ada banyak, zina hati, zina mata.
zina mulut. Yang kedua, kita kena perbanyakkan zikir dan doa. Kita kena zikir pada bulan Ramadan ni, macam contoh zikir seperti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Lepas tu astaghfirullahalazim. Sebab Allah pada bulan Ramadan ni, Allah mendengar semua doa-doa kita. Kita doa yang baik-baik kalau kat bulan Ramadan. Lepas tu kita kena menghindari perkara-perkara yang negatif. Contoh perkara-perkara yang negatif tu seperti mengutuk orang ke, mengutuk cikgu ke. Lepas tu macam contoh kita scroll TikTok kan. Lepas tu kita tengok benda yang negatif. Macam benda-benda yang macam orang yang mendedahkan aurat dia, kita kena scroll cepat-cepat sebab benda tu negatif. Berdosa kalau kita tengok aurat orang. Kalau yang perempuan pula, kita janganlah tunjukkan aurat kita dekat lelaki. Lelaki ni mata dia orang ni lain. Lepas tu kalau lelaki ni tundukkan pandangan, jangan tengok sangat perempuan-perempuan. Benda tu boleh meningkatkan hawa nafsu kita, tahu tak? Lepas tu kita kalau bulan puasa ni, kita kena menjaga kita punya pemakanan. Kalau sahur pun kita ambil minum je, kita minum je. Macam ni kita nak tahan lapar sampai ke lepas maghrib, lepas puasa. Lepas tu kita kena sabar dalam menjalani ibadah dan tingkatkan ketakwaan. Puasa mengajar kita untuk bersabar tidak hanya dalam menahan lapar tetapi juga dalam meningkatkan ibadah seperti solat, membaca Al-Quran dan bersedekah. Kita di bulan Ramadan ni, walaupun kita tak ada duit pun, walaupun kita ada RM1 pun, kita bagi je ke orang yang lebih miskin daripada kita. Contoh dekat pakcik, dekat bazar tu kan, ada pakcik-pakcik kat situ yang pakcik dia tak ada kaki ke, yang buat belon ke, bagi je RM1. Lepas tu nanti balik, taklah kat mak ayah balik RM1 tu. Sebab kan kalau kita, contoh, kita ada RM1 ni, RM1 je harta kita. Betul tak? RM1 kita tu, maksudnya kita dah sedekahkan semua harta-harta kita yang RM1 ni dekat orang-orang yang memerlukan. Maksudnya pahala RM1 ni lebih banyak daripada contoh orang kaya dia ada RM50,000 kan, lepas tu dia sedekah RM30,000. Maksudnya setengah aja daripada duit dia tu dia sedekahkan. Pahala dia setengah dia dah dapat. Kalau kita RM1 ni kita sedekah semua, kita akan dapat semua pahala. Allah akan bagi kita pahala yang banyak. Faham tak? Tak faham? Is it I have to repeat this? Lepas tu kita kena perbanyakkan amal ibadat. Macam baca Al-Quran. Kita bukan baru nak start tau baca Al-Quran, solat semua. Kita kena perbanyakkan. Kita kena tambah amal pada bulan Ramadan ni. Macam baca Al-Quran, baca maksurat, baca hadis-hadis. Lepas tu kita solat. Ni semua solat subuh lagi. Siapa yang tak puasa kat sini ni? Siapa yang tinggal puasa dari lelaki? Lelaki, dengar ni. Lelaki wajib berpuasa. Kalau perempuan tua tak apa, kalau dia orang tengok uzur baru dia orang tak puasa. Kalau lelaki ni dia ada jadi imam orang, lepas tu tak puasa. Dia plastik hitam. Lepas tu lelaki kan korang ni tengah-tengah nak bercinta sekarang ni. Korang kena belajar lah yang puasa tu wajib, tak boleh ditinggalkan. Lebih lagi yang umur dia lebih daripada 15 tahun, lagilah tak boleh tinggalkan. Kalau perempuan pun sama. Kalau kita uzur tu, lepas habis uzur tu terus mandi wajib. Sebab apa? Sebab
kita ni dah dibagi keringanan untuk kita tinggalkan puasa. Lepas tu kita saja-saja melewatkan untuk kita mandi wajib. Tu tak baik ya, Allah marah. Lepas tu kita kalau bulan Ramadan ni kita kena banyakkan bergaul dengan orang-orang yang positif, orang-orang yang tidak mengubah orang, orang yang sentiasa menyebarkan ilmu-ilmu yang mereka ada. Faham tak? Janganlah bergaul dengan orang yang negatif, orang-orang yang suka mencarut ke, orang-orang yang suka macam cakap-cakap yang ni lah, yang mengarut lah, cakap-cakap yang mengarut lah. Pasti kita kena stay positif. Lepas tu semua faham ke tak? Apa dia tadi cakap? Ha? Okey, nak tanya, apa itu kesabaran? Siapa boleh jawab? Ha? Lepas tu menahan emosi. Lepas tu lagi? Lagi? Ha? Lagi sini? Menahan apa? Okey, singkat kata, Ramadan ni adalah bulan yang sesuai untuk kita berlatih kesabaran kita. Okey? So, adik-adik, kita ni kena berpuasa. Ingat, jangan tinggal puasa. Jangan kita ni selalu tinggal solat, lepas tu nak tinggal puasa pula. Lepas tu sekian, terima kasih.